berada di Masjid Yayasan Muhammad Noah yang berada di Genting Highland. Kita suasana sebelum maghrib di luar kawasan masjid. Kita dapat kerja-kerja pembinaan dilakukan luar masjid. Koridor ataupun kaki lima di luar masjid. Wadah berbuka telah disediakan oleh pihak masjid. Ini adalah koridor ataupun kaki lima sekitar masjid. Masjid ini berbentuk bulat, di mana koridor yang mengelilingi kawasan Dewan Utama solat. Kabus mula menebal, bangunan makin tidak kelihatan. Sana adalah pintu masuk utama melalui gazebo ni. Ini adalah pintu masuk untuk Muslim. Untuk tandas berada di belakang. Tempat wuduk muslimah di situ. Disediakan 2 gazebo untuk para jemaah yang datang ke masjid. Berlatar belakangkan bangunan di Genting Highland. Terdapat kolam wuduk yang disediakan. Dewan masjid. Selesai kurma digantikan dengan bubur. Menu berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ملك المعبود سبحان ملك الموجود سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت عملا سبحه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. Ketenangan di dalam masjid ini dikelilingi kawasan hutan yang amat menenangkan. Masjid ini tidak dilengkapi dengan aircon, tapi suhunya sangat nyaman. السلام